Sekarang jom kita naik satu level lagi. Kita akan fikir macam seorang ahli kimia. Dalam kimia moden, ia bukan lagi setakat nak keluarkan semua logam, tapi tentang ketepatan. Macam mana nak pilih dan ambil satu logam spesifik saja, macam seorang pakar bedah yang buat kerja dengan sangat teliti. Apa yang buat kerja ni susah? Sebabnya, logam-logam berharga ni dia tak terapung sendirian dalam larutan tu. Sebaliknya, dia dipegang erat, seolah-olah dikunci oleh molekul-molekul lain di sekelilingnya, membentuk ikatan kimia yang sangat stabil. Jadi cabarannya ialah, macam mana kita nak buka kunci ni dan bebaskan logam yang kita nak tu. Cuba tengok contoh ni. Nampak tak atom platinum di tengah tu? Dia dikelilingi macam kena kepung dengan molekul teoria. Ikatan ni sangat kuat. Jadi, untuk dapatkan platinum tu, kita tak boleh guna sebarang alat. Kita perlukan alat kimia yang cukup kuat dan spesifik untuk pecahkan kepungan ni dan bebaskan platinum tu. Inilah dia kit alatan atau toolkit seorang ahli kimia. Jadual ni sangat menarik. Cuba tengok zinc di baris paling atas. Dia macam alat berat. Semua benda dia boleh tarik keluar. Platinum, palladium, emas, semua dia sapu. Tapi katakan kita cuma nak emas, Au, dan palladium, Pd, dan kita nak tinggalkan platinum, Pt, dalam larutan. Kita tengok baris kedua. Kita boleh guna aluminium. Ia akan ambil emas dan palladium, tapi tak sentuh platinum. Inilah yang kita panggil keselektifan. Graf ni tunjukkan benda yang sama, tapi secara visual. Lagi senang nampak kan? Tengok bar untuk aluminium. Untuk emas, Au, dan palladium, Pd, bar dia tinggi. Maksudnya kecekapan dia tinggi, memang power. Tapi bila sampai kat platinum, Pt, bar tu terus jatuh mendadak. Ini membuktikan kita boleh guna aluminium sebagai alat yang selektif untuk asingkan logam-logam ni dengan bijak. Okey, kita dah bincang macam-macam pasal